Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan. Hari ini kita akan bersesiar sekitar Bandar Kuching. Saya berada tak jauh daripada lapangan terbang Kuching dan di atas bangunan. Dan saya akan terbang ke Jambatan Satu, Kampung Satu. Jom kita terbang. Kita kena buka pintu sikit supaya nampak bawah. Right rudder. Tuan-tuan, ini adalah Bandar Kuching. Gambarannya tidak begitu jelas, tak begitu tepat. Kinabalu Center, AUS Juliet, Echo, Romeo, Uniform, November Golf is type 1 miles northwest of Whiskey Mike, Echo, Kilo Lima, 300 feet request flight following. Kita akan naik tinggi lagi. AUS Juliet, Echo, Romeo, Uniform, November Golf, Coda, Kinabalu Center. Squawk 5407. Squawk 5407, AUS Juliet, Echo Romeo, Uniform November Golf. AUS Juliet, Echo Romeo, Uniform November Golf, radar contact 1 miles. Ini adalah perjalanan ke Jambatan di Satu. Ini dia gambaran Jambatan Satu. Slow down. Apa dia dekat kawasan Satu? Dia ada Kampung Kudai, ada Kampung Lada Pedas. Depan tu Kampung Lada Pedas. Ni this is Lada Pedas. Dia ada jeti ni. Kita turn. Bila kita turn, kita akan reduce the speed. Sebentar. Itu dah Jambatan Satu, tuan-tuan. Dan di bawah ni adalah Sungai Sarawak. Bila kita lalu dekat sini, kita pergi rendah. Di sebelah kiri, tuan-tuan lihat, ada macam jalan tepi sungai. Itu adalah Jalan Merdeka yang ada roundabout. Slow down. Jalan Patinggan sebelah kanan. Itu Jalan Merdeka. Jalan Patinggan sebelah kanan. Seterusnya kita akan bergerak ke hadapan Kampung Sungai Laruh. Itu sekejap, bukan sini, sebelah sini. Itu dia yang hijau ujung tu, padang hijau tu, bukan paya. Ada hujung tu ada Kampung Sungai Laruh. Kita akan slow down. Lepas tu Laman Gamelan, sebelah kiri, Laman Gamelan. Di hadapan yang putih ni Kampung Patingan. Sebelah kanan sebelum Selekor, belah kiri belah kiri sebelum Selekor tu Kampung Tumpung Hulu. Di tempat yang putih ni dia panggil Jalan Tanjung. Banyak rumah sini sebenarnya, rumah sebuah-sebuah lah, tapi gambaran dekat sini tak tepat lah. Dekat sini dia panggil Kampung nombor 6, nombor 3, nombor 2. Tengah ni Kampung Sungai Lajim. Bawah ni Jalan Tanjung. Sebelah kiri Selekor sana Kampung Tumpung Hulu, Kampung Tumpung Tengah, Kampung Tumpung Batu. Itu dia. Ini kampung kat sini. Seterusnya kita sampai ke Kampung Sinjan di hujung sana, dan Kampung Lintang.
kita akan nampak ada satu sungai di sebelah kanan, dipanggil Kampung Bintanggor, Kampung Bandar Shah. Jalan bawah ni Jalan Datuk Haji Bah Abul nama dia. Okey, jalan sepanjang pantai lah, sepanjang sungai. Okey, besar sungai ni tuan-tuan. Dia bukan kecil anak. Ini mau ada 1 kilometer ni. Okey, seterusnya kita akan sampai Kampung Masjid. Gambaran masjid dekat sini dia sebenarnya ada tiang lah, menara. Ni Bintanggor tadi ni. Depan ni bentuk yang pelik sikit ni, dia tak digambarkan dengan tepat. Ni dia Kampung Masjid. Ni masjid dia. Nampak banyak tu kubur-kubur di keliling masjid. Banyak. Tampuk-tampuk. Ini pula adalah docking dock. Mungkin ini pelabuhan lama saya rasa. Dia panggil lorong dock. Labuh Jawa. Oops. Ada satu lagi macam binaan masjid di hadapan dekat Jalan Gambir. Sekejap saya pusing kiri. Tapi dia tenggelam dalam air. Ini dia. Ini kawasan Indian Mosque, Masjid India. Sini pun ada Masjid India. Okey, kita dah sampai dekat Sarawak New State Building. Ni sebenarnya ada satu jambatan berlingkar pergi ke bangunan sebelah sana, tapi Darul Hana Bridge nama dia. Tapi kita tak dapat gambaran yang tepat lah, bayang saja. This one is yang cantik ni, bentuk bintang New Sarawak State Legislative Assembly Building. Itu dia. Okey. Oops. Okey tuan-tuan. Ada bot besar di hadapan. Okey. Kita tengok kat mana kita nak landing. Kita akan sambung lagi sebab Sarawak ni besar. Kita akan sambung lagi di hadapan tu, tapi saya nak landing dulu. Saya bersiar-siar di sekitar bangunan baru ni. Nampak cantik lah. Okay. Ni dia bangunan pentadbiran Sarawak baru. Saya rasa saya nak landing kat bawah ni. Ataupun landing dekat tepi sana tu. Okey. Saya nak landing dekat depan. Kena hati-hati. Okey. Okay, tuan-tuan, dah tiba. So kita dah tiba di tepi Sungai Sarawak. Kita akan sambung pengambaraan kita untuk episod seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, bye bye.